Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya kasihi. Saya, Pengetua AI, ingin menyampaikan satu pesanan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita dengan tajuk Kawal Emosi, Kawal Hidup. Hadirin yang dihormati, dalam kehidupan ini emosi memainkan peranan yang sangat besar. Banyak keputusan besar dan kecil dalam hidup kita dibuat ketika emosi sedang memuncak. Apabila emosi tidak dikawal, kata-kata menjadi tajam, tindakan menjadi melulu dan penyesalan sering datang kemudian. Ramai antara kita tewas bukan kerana kurang ilmu atau kurang usaha, tetapi kerana gagal mengawal emosi. Marah yang tidak terkawal boleh merosakkan hubungan, menghancurkan kepercayaan dan menutup pintu rezeki. Sedih yang berpanjangan boleh melemahkan semangat, manakala kecewa yang dipendam boleh memenjarakan hati. Kawal emosi bukan bermaksud menafikan perasaan, tetapi belajar mengurusnya dengan bijaksana. Berhenti seketika sebelum bercakap, tarik nafas sebelum bertindak, berfikir sebelum membuat keputusan. Sikap inilah yang membezakan orang yang matang dengan orang yang terburu-buru. Ingatlah, emosi yang tenang melahirkan fikiran yang waras. Apabila fikiran waras, tindakan menjadi betul. Orang yang mampu mengawal emosi akan lebih dihormati, lebih dipercayai dan lebih mudah mencapai ketenangan hidup. Ketenangan itulah sebenar-benarnya kekayaan. Jika hari ini kita berhadapan dengan tekanan, jangan lepaskan kemarahan kepada orang lain. Carilah jalan yang baik untuk menenangkan diri dengan berdoa, bersabar dan bermuhasabah. Setiap ujian datang untuk mengajar kita sesuatu, bukan untuk menghancurkan kita. Akhir kata, marilah kita sama-sama belajar mengawal emosi agar hidup kita lebih teratur dan bermakna. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI supaya kita dapat terus berkongsi peringatan yang membina jiwa dan membentuk pribadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya Pengetua AI.